Kemudian kalau dia persis, maknanya berterusan dengan besi ni, besi yang macam dia tu. Saya cabur dulu ni sumpah sebenarnya. Duit dan ketua pelenggal sumpah ikut cari Islam lah. Biar dia mempertahankan besi dia tu, dan saya kata bohong besi dia tu, saya akan besi saya. Saya minta Allah tunjuk akan mana siapa betul, siapa salah. Sebab bagi kita ni, kita dah cek semua, dah tak betul tu. Besi ada dua-dua nanti besar, dan KP negeri ni tak betul. Jadi saya cabur dulu lah. Saya cabur dulu ni, kalau dia betul dengan sikap dia, dengan pilihan, kita bersumpah kata. Biar pastikan siapa benar,